Duduk nak pergi orang 15 minit, lepas minum air akan makan jepuk pun, minta diri dulu dah 15 minit je. Kalau zaman ni zaman orang sibuk. Tak, bukan mesti balik ke bawah, minta diri dulu dah. Balik lah. Tak, 2 jam. Tak. Air tu siapa tinggal keladak bawah tu, minum kau. Tak ada arah nak buat. Siapa tu amat bila nak balik datang ni. Ada jenis tetamu itu. Tuan rumah awak dah agak dah, awak letih dah. Dah alik kau. Tuan rumah tanya kau apa dah? Kali tuan rumah tanya jang, maknanya balik lah pada. Sebab tu adab-adab tuan rumah, kalau tetamu kita tak mau balik, jangan tanya jang. Waktu dulu dia banyak, kiasang-kiasang. Nah, maknanya kalau nak suruh tetamu balik, tanya jang. Faham? Kau apa dah ni? Nah, tetamu yang cerdik, 11.30. Saya minta diri dulu lah. Reti bahasa. Kalau orang tak cerdik, 12.30 aku bawa. 3 kali tanya. Tak gerak. Nak tunggu pasang abang yang mak. Tak gerak lagi. Apa tu pasang kelambu depan. Tidur luar. Gerak tak gerak. Lepas mendengung tuan rumah. Awak guana. Ada awak lolok, ada orang telefon ada. Suruh anak telefon utama, telefon ayah bawah. Faham tak? Ayah turun lagi, tu telefon lah. Ayah awak cakap, kering, halo. Tak. Ada orang mari rumah, saya duduk selalu ni. Ada orang mari rumah, saya pergi selalu. Orang janji dengan orang. Dulu hak pok darat gitu kok. Dah gerau. Lala kami kolok, balik Natal, balik. Faham tak?